kita ulang kembali step pertama, iaitu mencari 7 di dalam jadual sifir. Jika tiada, ambil nombor yang lebih kecil. Maka, selesai step pertama. Kemudian kita salinkan nombor 5 dan nombor 1 di dalam bentuk lazim. Selesai step kedua. Kemudian kita tolakkan 7 dan 5. Selesai step ketiga. Dan kita turunkan nombor 5 di sisi nombor 2. Selesai step keempat. Baiklah, nombor terakhir adalah nombor 25. Kita cari nombor 25 di dalam jadual sifir. Maka, selesai step pertama, kita salinkan nombor 25 dan 5 di dalam bentuk lazim. Selesai step kedua. Kemudian, kita tolakkan nombor 25 tersebut. Selesai step ketiga. Kita tidak mempunyai step keempat kerana tiada lagi nombor. Maka, selesai soalannya.